Satu rebatan daripada Arif Aiman. Oh, cantik. Itu ada satu gele chicken. Gele chicken lah. Betul lah. Gele chicken itu dribble. Beautiful cross from Faisal Halim. And Cristiano Ronaldo. What a goal from Cristiano Ronaldo. Shoot. La ilaha illallah. Ni apalah Roman main sini. Ini shoot macam betina shoot dia kalau bagi Dan main pun boleh ni. Aduh, Dan tak gomal lah main sini kan. Main bukannya kocik gaji, bosa gaji main sini La ilaha illallah. Nampaknya ada pertukaran pemain dilakukan antara 27 dengan 2018. Ada? Shoot dah. Shoot dah. Walau ini baju baru ini kit Malaysia punya warna biru. Banyak cantik banyak cantik Kepada tuan-tuan perempuan di rumah, kalau mau ini beli baju ini saya ada jual punya. Saya ada jual. Boleh tengok saya punya TikTok shop. Mula-mula saya boleh bagi. Ni apa kecil sangat ni? Apa yang nak tengok ada kecil sangat? Besarkanlah sikit skrin ni. Ni siapa yang buat bola ni? Lupa dah nama dia. Faizal Ismail. Malam yang bersejarah yang kita saksikan antara dua kekasih pasukan bola sepak Malaysia. Kita dapat saksikan Johor Darul Taksim. Sepakan percuma untuk pasukan Malaysia yang bakal diambil oleh Safawi Rashid. Adakah sejarah mungkin berulang? Safawi Rashid pernah menjadikan gol ketika bertemu dengan Indonesia. Aku nak cakap apa ni? Satu Malaysia dengar ni suara aku. Aduh. Apa aku nak cakap ni? Gol. Gol pula. Gol.